Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa untuk topik yang kedua bagi kursus ini. Dan topik yang kedua ini kita akan membincangkan tentang merisik dan meminang di dalam Islam. Topik yang kedua ini akan disampaikan oleh saya dan uh, Rosmadia Dr. Nizam turut membantu dalam penyediaan bahan-bahan ini, insyaAllah. Okay. Dalam topik yang kedua ini kita mempunyai ada dalam modul yang kedua ini kita mempunyai empat topik. Tidak, kena balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa untuk modul yang kedua bagi kursus ini. Dan modul kedua ini memfokuskan kepada merisik dan meminang di dalam Islam. Jadi saya, Dr. Muhammad Amin Buan Harun, selaku penyampai bagi modul yang kedua ini, dan bersama-sama dalam menyediakan modul ini adalah Profesor Nadia Dr. Muhammad Nizam Sahad. Baik, kita lihat topik bagi modul yang kedua ini. Jadi untuk modul yang kedua ini kita ada 4 topik dan kita akan membicarakan pada topik yang pertama mengenai merisik dan kriteria pemilihan pasangan. Di dalam video 10 minit. Kemudian topik yang kedua melihat pasangan yang ingin dipinang, juga merangkumkan video di dalam 10 minit. Dan topik yang ketiga meminang dan kaedah pelaksanaannya, video 10 minit. Dan topik yang terakhir adalah mengenai bacaan bahan pengajaran, dan topiknya adalah mengenai wanita yang tidak boleh dipinang di dalam Islam. Jadi ada wanita-wanita yang kita tidak boleh pinang, sama ada sementara ataupun selama-lamanya. Okay. Kita terus kepada topik yang pertama, iaitu merisik di dalam Islam. Jadi proses merisik ini adalah satu proses yang berlaku sebelum berlaku majlis pertunangan. Dan ia dilaksanakan dengan melihat dan menyelidiki bakal pasangan yang ingin dikahwini. Dan tujuannya adalah supaya seseorang itu, sama ada laki-laki ataupun perempuan lah, dan terutamanya laki-laki lah, supaya laki-laki itu berpuas hati dengan pilihan yang dia buat. Kalau wanita, juga wanita itu berpuas hati dengan bakal pasangan yang akan dikahwini. Jadi proses merisik ini dia datang sebelum datangnya proses bertunang. Jadi merisik ini lebih kepada nak melihat latar belakang, nak melihat bagaimana keluarga tersebut, mendapatkan gambaran kasar mengenai pasangan dan juga keluarganya. Sebelum kita masuk ke proses yang lebih serius, iaitu bertunang, maka sebelum itu di dalam adat masyarakat Melayu kita ada proses merisik. Dan proses merisik ini dia ada di dalam Islam, namun tidak disebut secara spesifik. Kalau bertunang itu dia ada istilahnya khitbah. Istilahnya adalah khitbah. Dan proses merisik ini kita boleh anggap dia sebagai salah satu kaedah Islam yang disebut sebagai al-irdu. Iaitu ird ni dia memberi isyarat akan untuk memberi isyarat untuk ke arah yang lebih serius di dalam sesuatu hubungan itu. Okay? Maka kita boleh andaikan dia sebagai proses merisik di dalam Islam. Dan walaupun dia tidak disebut secara spesifik di dalam Islam itu, tetapi kaedahnya itu ada lebih kurang samalah. Okay. Baik. Kemudian merisik dalam Islam, Nabi SAW pernah menegur seorang laki-laki yang ingin mengahwini seorang wanita. Namun, lelaki itu belum pernah melihat wanita tersebut. Maka sabda Nabi kepada lelaki tersebut, "Unzur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma." Kata Nabi SAW, Nabi berjumpa dengan satu orang laki-laki yang nak berkahwin terus dan tidak mahu untuk melihat siapa yang dia ingin kahwini itu. Maka Nabi menegur dia. Nabi kata, lihat dulu wanita tersebut. Ya, supaya apa? Sekiranya wanita itu menepati dengan cita rasa, menepati dengan kehendak, menepati dengan wanita yang dia idamkan sebagai isteri, maka dia akan menyebabkan berlakunya kasih sayang yang berkekalan di dalam sesebuah
perkahwinan tersebut. Jadi melihat ataupun merisik ini merupakan suatu sunnah, merupakan suatu sunnah Nabi SAW. Sebelum kita pergi untuk kepada hubungan yang serius, iaitu bertunang. Bertunang ini adalah kita mengikat perjanjian untuk melaksanakan perkahwinan. Sebelum proses tersebut, maka sebelumnya itu adalah proses untuk melihat. Jadi melihat pasangan itu merupakan salah satu kaedah merisik. Walaupun kita melihat pada remaja-remaja sekarang ini, mereka mungkin telah kenal dengan pasangannya, mungkin ada yang dah kenal daripada sekolah menengah, ada yang dah kenal mungkin daripada sekolah rendah, dah kenal dah dengan pasangannya, dah kenal juga dengan keluarganya, kan? Tetapi mungkin dengan kita merisik ini ada lagi uh, perkara-perkara yang tersembunyi yang mungkin kita tak tahu dan kita boleh dapat kenal pasti sebelum kita melangkah ke proses yang seterusnya. Okey. Dan kalau kata hubungan itu dah lama dan dah kenal pasangannya dengan begitu sekali, maka tidak mengapa untuk kita skip merisik ini dan terus kepada proses pertunangan. Sebab apa? Sebab merisik itu telah berlaku sebelum ini. Kalau dah kenal dengan pasangan itu sudah lama, maka semasa perkenalan itu adalah proses merisik. Mungkin dia telah kenal dengan pasangannya, dia telah kenal dengan keluarganya dan sebagainya. Okey. Cuma adabnya, maka perkenalan itu adalah dipatasi dengan hukum-hukum syarak supaya tidak berlakulah sesuatu yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian dalam kriteria pemilihan pasangan, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara ini Nabi memberikan panduan yang jelas kepada laki-laki dan juga perempuan bagaimana nak memilih pasangan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tunkahul mar'atu li arba' limaliha wa li hisabiha wa li jamaliha wa li diniha fanzur bidzati din taribat yadak. Nabi berkata, dikahwini seorang wanita itu kerana 4 perkara. Pertama, kerana hartanya. Yang kedua, kerana kedudukan statusnya. Yang ketiga, kerana kecantikannya. Dan yang keempat, kerana agamanya. Maka kata Nabi, carilah wanita yang beragama kerana engkau akan beruntung. Jadi, panduan Nabi SAW dalam memilih pasangan ini jelas. Maka, perkara yang berkaitan dengan agama itu perlu didahulukan daripada ciri-ciri yang lain. Aspek-aspek berkaitan agama itu perlu dinilai terlebih dahulu sebelum kita nak menilai aspek-aspek yang lain. Menilai solatnya, adakah sempurna ataupun tidak. Nilai akhlaknya, adakah dia ni seorang yang berakhlak ataupun tidak. Seorang yang jujur ataupun amanah ataupun tidak. Jadi, daripada agama itu tadilah kita dapat memberi kita suatu panduan untuk kita menilai kedudukan, statusnya, kecantikannya dan juga harta yang dia miliki. Jadi, maka kata Nabi SAW dalam memilih pasangan, pastikan kita mendahulukan aspek agama. Dahulukan aspek agama kerana ia akan menyebabkan perkara-perkara yang lain menjadi lebih baik dan lebih mudah, insya-Allah. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga memberi panduan kepada para wali. Bukan wali Allah. Maksudnya di sini wali ini adalah wali bagi wanita. Jadi wali itu berhak, mempunyai hak untuk mengahwinkan anak gadisnya. Jadi Nabi memberi panduan kepada para wali untuk memilih calon suami yang elok agama dan juga elok akhlaknya. Agama ni elok, akhlaknya juga terpuji bagi wanita yang nak dia kahwinkan di bawah tanggungjawabnya. Kata Nabi SAW, "Idza atakum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir." Datang kepada kamu seorang yang kamu redai agama dan amanahnya, maka kahwinilah dia. Jika kamu tidak melakukan demikian, maka akan terjadilah fitnah di muka bumi ini dan juga kerosakan yang besar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini menjelaskan lagi kan bagaimana Nabi SAW menekankan kita nak melihat, kita nak merisik, apa elemen yang kita nak lihat. Bila kita nak pergi merisik, maka kedua-dua ini kita kena kenal pasti dahulu. Dan agamanya, kan solatnya, puasanya,
adakah cukup ataupun tidak. Dan kemudian akhlaknya. Bagaimana akhlaknya dengan ibu bapa, bagaimana akhlaknya dengan rakan-rakan, bagaimana akhlaknya dengan haiwan, bagaimana akhlaknya dengan jiran tetangga dan orang lain. Jika akhlaknya baik, dengan ibunya baik, dengan adik-beradiknya baik, dengan jiran tetangganya baik, dengan haiwannya baik, insya-Allah dia akan berbuat baik kepada pasangannya. Tetapi bila kita melihat akhlaknya mungkin dengan haiwan itu dibuat lebih kurang, mungkin dia tidak beradab dengan haiwan, tidak beradab dengan ibu bapa, tidak beradab dengan rakan-rakan, maka kemungkinan seorang wanita itu bila berkahwin dengan dia, adab yang sama dia akan tunjukkan kepada pasangannya. Jadi nak memilih pasangan, pertama sekali agamanya, dan yang kedua adabnya. Jadi sekadar itu kita akan sambung untuk topik yang kedua. Wallahu ta'ala a'lam.